Okay, kita sambung revision kita muka surat 9. Okay, untuk yang ni tolak macam biasa. Okay, jadi boleh tolak macam biasa. Okay, kosong tolak kosong. Yang ni boleh tolak macam biasa lah. Tapi sekejap cikgu tulis jawapan dia. Nanti pause dulu video ni kalau laju. Kosong tolak 5 tak boleh. Dipinjam. Dekat 5 jadi 4. Kosong jadi 10. 10 tolak 5, 5, 1, 4 tolak 9 tak boleh, pinjam pada 5, 5 jadi 4. Sebab kita pinjam tu maksudnya kita kena tolak 1. Okey, ni jawapan dia. Okey, untuk yang nombor 2, sifar. Okey, nombor 2 ni kita kena tukar kepada nombor bulat lah sebab jawapan dia nak dalam nombor bulat. 4.35 maksudnya 4,350,000. Kita tambah je sebabnya juta dia kena ada 7 digit. So kita tambah yang tak cukup ni, tambah dengan kosong. Jadi tolak macam biasa. Okay, ni jawapan dia. Okay, lepas tu nanti tulis dekat buku. Okay, yang ni kita tukar kepada nombor bulat, dia akan jadi 700,000. 2,700,000. 7 per 10 maksudnya 700,000. Kalau 1 per 10, 100,000. 2 per 10, 200,000. 3 per 10, 300,000. And so on. Okay. Dia senang je kalau per 10 ni. So 1 per 10. So hari tu cikgu dah suruh tulis nota kan. 100,000. 2 per 10, 200,000. And so on. Okay. Jadi tolak lah macam biasa. Okey, yang ni macam cikgu cakap tadi, kita kena cukupkan dia 7 digit. So, dia akan jadi 9,200,000 tolak 3,015,000. Okey, jadi kita tolak. Okey, yang ni macam mana nak pinjam dia? Ni kos sifar tak ada. Okey, so pinjam dekat 1 ni. 2 jadi 1. Dan sebelahnya jadi 10. Dan 10 bagi dekat 1 kat sini, 10 ni tinggal 9. Ni cara dia. Okay, next. Yang ni cikgu dah tukarkan. So, dia kata tolak 1/3 per 10 daripada. Daripada ni maksudnya yang besar ni lah. So, 4 per 5 maksudnya 800,000. Jadi, 7,800,000 tolak 1,300,000. Nanti kira tulis jawapan dia. Okay, yang ni samalah. Per 5. Atas pun tadi per 5 kan. So, kalau 1 per 5 sama dengan 200,000. 2 per 5, 400,000. 3 per 5, 600,000. 4 per 5, 800,000. Kalau 5 per 5, 1 juta. Okay. Ini sudah tukar. Okay. Kira nanti apa jawapan dia. Okay. Lepas tu yang ni kena. Yang ni dia nak dalam nombor bulat. Okay. Yang ni dalam perpuluhan juta. So, kita kena tukar dulu yang ni kepada nombor bulat. Nanti baru kita tukar kepada perpuluhan. Senang sikit nak kira macam tu. Sifar 91. Ni pinjam jadi 7, 17, 8, 3. So, 3, 8, 1, 9. Sifar 9, 11. 3, 1, 2. Okey, tukarkan kepada puluhan juta, dia akan jadi 2.139 juta. Juta ni kena tulis. Okey. Okey, lepas tu dekat sini darab. Darab macam biasalah. 5 tu cikgu rasa senang. Kosong darab 5, kosong darab. Kosong darab dengan apa-apa pun dia akan dapat kosong. 6 darab 5, 30. So, kosong kat bawah, 3 kat atas. 2 darab 5, 10 tambah 3. Dia kena darab dulu, lepas tu baru tambah 3 tu jadi 13. 3 kat bawah, 1 kat atas, 1 darab 5, 5 tambah 1, 6. Okey, untuk yang darab 2 digit ni, okey, first kita kena darab dengan 8 dulu. Semua nombor yang kat atas darab dengan 8. 5 darab 8, 44. Okey, jadi macam ni. Tambah, yang ni kita memang kena macam ignore dulu, letak X. Ataupun sometimes kita letak 0, tak plus, kita letak X nak bagi faham. Dan kita darab dengan 4 ni. So, dia ada 3 kosong. 1, 2, 3. 5 darab 4, 20. Kosong kat bawah, 2 kat atas. 2 kat atas ni. So, 4 tadi tu kita dah boleh potong. 1 darab 4, 4 tambah 2, 6. Okay. Jadi, sifar 2, 7. Ni cara. Dia akan ada 2 layer sebab kita darab dengan 2 digit. Okay, yang ni quite easy. Ni boleh buat sendiri. Yang ni pun senang. Sifir 8 lah. Kena ingat sifir 8.
So cikgu dah tukarkan dah kepada nombor bulat. Tapi yang ni nanti kita tengok. Dia nak dalam perpuluhan juta. Kalau dia nak dalam perpuluhan juta, yang tadi ni kena tukar, dia akan jadi 6.3 juta. Okey, untuk yang ni dia akan jadi 0.72 juta. Okey, kalau pecahan, kena tengok nota yang cikgu bagi tu lah, darab. Lepas tu 0.15. Okay, so dia akan jadi 7.1/2 juta. So, perpuluhan ni, pecahan, kita akan lihat kepada nombor yang ratus ribu ni. So, kalau untuk yang bawah ni, 0.00004 So, kalau 800,000 berapa? Kena check balik kat nota. So, kalau 800,000 maksudnya dia akan jadi 64/5 juta. Okey, ni jawapan dia. Okey, yang ni cikgu dah darabkan. Boleh darab. Darab dia macam ni. Untuk darab perpuluhan, 5 darab 5, 15. 1 darab 3, 3 tambah 1, 4 perpuluhan. Jangan lupa letak perpuluhan. Tu je lah. Yang lain pun sama kat bawah tu. Okey, yang ni nombor bulat cikgu dah tukarkan dah. So, kalau 1/5, yang ni kena hafal. Pecahan ni kena hafal. Cikgu dah bagi dah hari tu. Okey, yang ni dia senang. Nombor bulat dan perpuluhan juta. Yang ni dia cancel je. So, tak boleh kira. Dia akan jadi 5, 3, 2, sifar. Kita potong je. Satu yang ni akan jadi 1, 4, sifar. Cuma kena tukar kepada perpuluhan. So, dia akan macam perpuluhan dia macam ni. Dia akan divide dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia akan jadi 0.532 juta. Yang ni pun sama 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bila kurang dia akan jadi 0.014 juta. Okay, bahagi. Bahagi kena tahulah sifir 8, 16, 24, 32. Okay, and so on. So, yang ni 1. 8. Sifar, bawa turun 3, tak ada, 0, 3, bawa turun 2, 4. Okay, yang lain ni 0. Okay, ni jawapan dia. Okay, 18, kita kena buat sifir 18 lah. So, macam mana nak buat dia? Kita buat 18. Buat kat sini, yang ni sifir 1, yang ni sifir 8, yang ni nanti sifir 18. So, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sifir 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Okay, so ini kita tambah. Kita kena tambah. Ini kita kena tambah. Macam ni. Tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni. Untuk dapatkan nilai dia. So, dia akan jadi 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162. Okay. So, 144 ada 8. Tolak 144. Titik. Ini semua sifar lah. So, jawapan dia 80,000. Sama ke? Oh, sama. Okay, cikgu delete. Okay, so dah habis dah.